Ramai pesara rasa tenang bila lihat angka dalam akaun sama ada simpanan di ASB atau pencen. Tetapi ia adalah simpanan 100% dalam bentuk tunai. Ini sebenarnya satu risiko yang besar. Apa risikonya? Risiko yang pertama, inflasi. Nilai duit makin lama makin susut. RM100 hari ini mungkin tidak cukup untuk membeli barang yang sama dalam masa 5 tahun akan datang. Simpanan tunai yang besar bermakna anda hilang kuasa beli sedikit demi sedikit tanpa anda sedar. Risiko kedua, kejatuhan nilai ringgit. Jika mata wang negara lemah, simpanan anda juga turut terjejas walaupun jumlahnya tidak berubah. Nilai kuasa beli menurun tetapi kos hidup tetap meningkat. Dan risiko ketiga, risiko godaan belanja. Duit tunai lebih mudah cair dan lebih mudah untuk dibelanjakan tanpa perancangan kewangan yang jelas. Jadi apa penyelesaiannya? Diversifikasi atau pelbagaikan simpanan anda. Jangan simpan semua simpanan anda dalam bentuk tunai. Tukarkan sebahagian ke dalam bentuk aset yang lebih stabil seperti emas fizikal. Emas bukan sahaja kalis inflasi, malah ia boleh dijual bila perlu tanpa perlu risau turun naik nilai mata wang. Dan anda juga perlu faham, tujuan utama simpanan persaraan adalah untuk kekalkan nilai dan kuasa beli. Bukan sekadar lihat angka semata-mata. Pegang 100% tunai mungkin nampak selamat. Tetapi sebenarnya penuh risiko tersembunyi. Bagi yang ingin melindungi simpanan tunai dalam bentuk emas fizikal, anda boleh rujuk pin video saya untuk 5 langkah daftar akaun Public Gold dan saya akan bimbing anda dalam cara dan langkah-langkah simpanan emas yang terbaik untuk anda.